Hai kita semua, kali ni saya share resepi Japanese Cotton Cheesecake. Kek ni sangat-sangat lembut dan gebu. Nak buatnya pun tak susah tau. Nanti saya tunjuk cara-cara nak buat dia macam mana. Tengok sangat fluffy kan? Memang lembut gila. Kek ni tak manis sangat tau. Manis je, just nice je. Mula-mula kita panaskan 130 gram susu full cream, 40 gram butter, 150 gram cream cheese. Pastikan bahan-bahan ni di suhu bilik tau, jangan sejuk. Lepas tu masak dengan api sederhana, korang kacau-kacau bagi butter, cream cheese ni dengan susu full cream betul-betul sebati dan lembut, creamy macam saya buat dalam video ni. Kemudian ketepikan dulu bagi sejuk. Kalau dah sejuk, baru campurkan dengan 5 biji kuning telur grade A. Pukul bagi sebati, kalau dah sebati, masukkan 1 sudu teh creamy vanila. Pukul bagi sebati, kalau dah sebati, baru masukkan bahan kering seperti 50 gram tepung naik sendiri, 30 gram tepung jagung. Ayakkan bahan-bahan ni dulu tau. Pukul lagi bagi sebati, kalau dah sebati macam ni, ketepikan dulu. 5 biji putih telur grade A, 1 sudu teh cuka makan, 110 gram gula kasta, masukkan sikit demi sedikit. Pukul sampai putih telur ni soft peak. Kalau dah soft peak macam ni, ambil sedikit putih telur tu, masukkan ke dalam adunan kuning telur tadi. Lepas tu, gaul-gaul bagi sebati, gaul manja-manja je tau. Kalau dah sebati macam tu, tuang balik ke dalam adunan putih telur. Lepas tu, korang gaul-gaul manja je tau. Jangan gaul beria-ia sangat. Gaul slow-slow je. Sebab kita tak nak adunan kita ni jadi tak kembang naik nanti. Kalau dah sebati macam ni, korang tuangkan ke dalam loyang yang bersaiz 8 inci. Korang ambil lidi, korang buat macam saya buat ni supaya hilangkan bubble-bubble ke atas adunan kek ni. Hentakkan kejap tau. Cara masak kek ni korang guna teknik water bath. Tuangkan air panas ke dalam loyang yang saya lapikkan ni. Saya bakar kek ni selama 75 minit suhu 130 darjah Celsius. Bakar guna api atas dan bawah, letak loyang di rak paling bawah sekali. Kek ni masak keluar daripada oven, korang boleh keluarkanlah daripada loyang macam saya buat dalam video ni. Kalau tekniknya betul, cara bakarnya betul, kek akan naik gebu macam dalam video ni.